Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam siri yang berikutnya, podcast Ahli Sunnah wal Jamaah, bawah anjuran Ahli Sunnah Research Group. Dan alhamdulillah kita dah beberapa siri kita dah bincangkan berkaitan dengan akidah Imam Al-Bukhari, dan insya-Allah pada kali ini kita pula akan membahaskan akidah ataupun menyambungkan lagi perbincangan berkaitan dengan akidah Imam Al-Bukhari, dan insya-Allah kali ini adalah melalui kitabnya Khalqul Af'alil Ibad. Kitab dia yang masyhur iaitu kitab Khalqu Af'alil Ibad. Dan bersama saya pada hari ini seperti biasa iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adam Iman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz Azim. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita hari ini di tempat yang lokasi yang berbeza sedikit daripada tempat yang biasa kami syuting, yang biasa kami rakam. Jadi untuk kali ini kita nak bagi rasa tenang, bagi rasa santai, dan itulah sebabnya kita syuting di sini, kita buat kita punya podcast ataupun kita punya perbincangan kita pada hari ini di sini insya-Allah. Dan jadi kita akan mulakanlah perbahasan berkaitan dengan kitab Khalqu Af'alil Ibad. Jadi saya mulakanlah soalan ataupun tanyakan kepada Ustaz soalan yang pertama berkaitan dengan kitab Khalqu Af'alil Ibad. Soalannya Ustaz, berkaitan kitab Khalqu Af'alil Ibad ni seringkali dirujuk ataupun diguna oleh beberapa golongan-golongan tertentu dalam menisbahkan ataupun mengatakan ini adalah akidah kita, inilah akidah yang kami pegang, iaitu akidah Imam Al-Bukhari. Jadi soalannya, sejauh manakah kitab ini merupakan kitab ataupun mengandungi pegangan akidah umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kitab Khalqu Af'alil Ibad, Ustaz Azin, terima kasih atas soalan diajukan, adalah Khalqu Af'alil Ibad wa raddi ala ashabu at-ta'til wal jahm wal ilhad. Dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti mana yang kita telah takrirkan pada episod-episod yang lepas, untuk yang pertama sekali membuktikan pendirian beliau berkenaan dengan kalamullah. Yakni kalamullah adalah Al-Quran, ianya merupakan kalamullah dan ianya ghairu makhluk, dan ianya bukan makhluk. Berbeza dengan pendapat Mu'tazilah dan Al-Falasifah dalam kalangan Jahmiyah. Jadi Al-Imam Bukhari menulis Khalq Af'alil Ibad untuk membantah Mu'tazilah, membantah Jahmiyah dan ahli falsafah. Yang kedua, beliau menulis Khalq Af'alil Ibad juga untuk menerangkan posisi sebenar peribadi beliau rahimahullah, yang dituduh mengatakan bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Tuduhan ini datang daripada kalangan ahli hadis yang salah faham terhadap nas dan pendirian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kalam beliau yang umum, yang mujmal, dikhususkan ataupun ditabyinkan, diperincikan secara salah oleh sebahagian pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti mana yang Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala meriwayatkan di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra daripada Al-Hasan bin Muhammad, salah seorang ashab Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Az-Zuhli. Orang yang bertanggungjawab menggembar-gemburkan ke salah fahaman ini adalah Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Wa qad lahiqathu afatul hasad, kerana penyakit hasad telah merebak dalam jiwa seseorang itu barangkali, seperti mana nas Al-Hasan bin Muhammad, dan diriwayatkan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala di dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Jadi Ustaz Azin, bila tuduhan tu datang kepada Imam Bukhari, diorang kata Imam Bukhari ni kata Quran ni makhluk, sebab Imam Bukhari kata lafaz saya, bacaan saya terhadap Quran
makhluk. Imam Bukhari membentangkan hujah-hujah beliau di dalam khalq wa af'alil ibad berkenaan perkara ini. Antara hujahnya adalah, ya, sudah tentu makhluk itu mempunyai iktisab dan fa'il mereka sendiri. Dan ianya semua adalah hakikat. Ianya berlaku. Ketika membaca Al-Quran, itu perilakunya sendiri, perbuatannya sendiri, suaranya sendiri. Takkan kita nak kata perilaku, perbuatan, perkataan, suara, huruf yang keluar daripada seorang manusia yang hadis, takkan kita nak kata ini adalah qadim. Sudah tentu ini adalah hadis. Ia adalah makhluk. Jadi ini adalah antara salah satu isi penting di dalam khalq wa af'al ibad, Ustaz Azim, iaitu menegaskan bahawa Allah jualah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Kira Yaqub wa ma ta'maluna. Wa ma ta'malun. Kira Yaqub isim jamak salim baru ada nah. Tapi ada tariq lah yang baca fi'il jamak pun nah, ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian buat, iaitu perbuatan kalian, iaitu perilaku kalian adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama munasabah nama buku Khalqu Af'alul Ibad. Penciptaan, kemakhlukan, kebaharuan perbuatan-perbuatan hamba. Termasuklah ketika hamba membaca Al-Quran. Kerana itu kata Imam Bukhari dalam Khalq, sekiranya seseorang itu baca Quran dan dia baca Quran tu buruk suara dia, kita tak panggil dia radiul Quran. Kita tak nisbahkan keburukan itu kepada Al-Quran. Kita nisbahkan dia kepada radiul qiraah, iaitu kepada perbuatan dia. Kerana perbuatan dia membaca itu buruk adalah dia membaca perbuatan dia makhluk. Yang dibaca itu adalah di sisi mazhab kita al-Asy'ariyah ungkapan kepada kalam Allah yang qadim. Ta'bir, ibarat kepada kalam Allah yang qadim. Di sisi mazhab al-Asy'ariyah. Kurang lebih seperti mana Imam Al-Bukhari rahimahullah nyatakan di dalam Khalq Af'al Ibad, cuma tak ada perbahasan tentang kalam nafsi, at-ta'bir, ibarah kalamillah al-qadim, tak ada lah. Okey. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, itulah kata kunci penting adalah Khalq Af'al Ibad. Yang ketiga, Imam Al-Bukhari rahimahullah turut membantah, dalam tu dia buat serampang beberapa mata. Dia bantah tentang isu kalamullah kepada Mu'tazilah, dan dia turut bantah isu isbat dan ta'til. Ta'til yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, beliau mendukung dan menyokong isbat yang dilaksanakan oleh ahli sunnati wal jamaah dalam kalangan salaf as-salih. Dan ianya adalah salah satu approach dalam mazhab al-Asy'ariyah seperti mana yang kita telah nyatakan. Jadi Ustaz Azim tanya tadi, bila kita dah tahu itu tiga main point dalam Khalq wa Af'alil Ibad, adakah intipati di dalam Khalq wa Af'alil Ibad adalah kitab rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Betul soalan Ustaz Azim tadi, adakah ia kitab rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Jawapannya adalah ya dan tidak. Kenapa ya, kenapa tidak? Kenapa ya tidak? Tanyalah. Kenapa ya, kenapa tidak? Kita kat taman ni, jangan serius sangat. Kan? Kita bermesraan-mesraan. Ya, tenang-tenang insya-Allah. Okey. Jadi, ya dan tidak. Saya mulakan dari sudut ya dulu Ustaz Azim. Izinkan saya. Ya dari sudut ianya adalah satu kitab yang mengumpulkan dalil-dalil naqli dan juga nukilan-nukilan perkataan para salaf, yang mana ianya adalah satu manual ataupun satu guide yang dihormati dan dimuliakan di sisi mazhab Asy'ariyah secara umum. Maksudnya mazhab Asy'ariyah kata, okey, dalam tu ada ayat Quran, betul? Dalam Khalq Af'al Ibad ada ayat Quran, sumber akidah. Dalam Khalq Af'al Ibad ada hadis-hadis Rasulullah, sumber akidah. Dan di dalamnya ada athar para salaf, sumber akidah. Okey. Ianya adalah kitab akidah
Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia bukanlah macam kitab tiba-tiba Arab Madinatul Fadilah oleh Al-Farabi. Bolehkah kita kata kitab tu kita ahli sunnah? Kitab falasifah, betul tak? Dia bukan macam kitab Al-Qadhi Abu Husain Al-Basri. Bolehkah kita kata kitab macam tu Tamhid, Al-Usul, kitab ahli sunnah? Tak. Mu'tazilah. Mana kita nak letak akal kafal ibad? Dari sudut dia menghimpunkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar para salaf yang menjadi sumber yang dimuliakan, dan salah satu sumber yang dirujuk oleh Asy'ariyah membina tatanan mazhab mereka. Ya, Khalqafan Ibad adalah kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kenapa Imam Al-Mizzi diriwayatkan baca kitab Khalqafan Ibad dekat Dimashq, dekat bawah kubah Masjid Umawi, pap ulama-ulama Asy'ariyah zaman dia suruh tangkap Imam Al-Mizzi. Agak-agaknya kenapa Ustaz Azim? Pendapat Ustaz Azim macam mana? Sampai sini Ustaz, ni cerita sejarah. Apa tak spekulasi lah. Sejarah boleh diizinkan spekulatif. Apa pendapat Ustaz Azim? Asal khabar macam tu. Saya pun tak pastilah, tapi saya rasa mungkin kerana dikhawatiri isi kandungan buku tu mungkin bercanggah dengan apa yang menjadi mainstream ataupun yang bercanggah, yang menjadi pegangan ulama pada waktu itu. Yang telah menjadi pegangan ulama Asy'ariyah waktu itu. Kita telah nyatakan Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala, beliau seorang Asy'ari. Tapi beliau tidak begitu terkehadapan ataupun tidak begitu menceburkan diri dalam perbahasan kalam, kerana beliau lebih, Abul Hajjaj Al-Mizzi lebih cenderung untuk menyebutkan diri dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca Khalqafan Ibad di Damsyik dan dimarahi oleh ulama Asy'ariyah zaman tersebut. Kenapa? Kerana poin nombor 1, mazhab Al-Asy'ariyah, seperti mana yang telah saya tegaskan sebelum-sebelum ni, okey, didirikan oleh Imam Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Didirikan oleh, selepasnya datang Imam Al-Baqillani rahimahullah, Al-Imam Ibn Furak rahimahullah. Seterusnya datang Imamul Haramain, Imam Abul Qasim Al-Ansari. Imamul Haramain buat kitab Al-Irsyad. Kitab Al-Irsyad jadi kitab mu'tamad Asy'ariyah zaman dia. Imam Abul Qasim Al-Ansari datang syarahkan kitab Al-Irsyad oleh Imam Al-Haramain. Kemudian datang ulama-ulama yang lain. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengasaskan epistemologi dan falsafah ilmu teologi Asy'ari. Datangnya juga mutakallim yang lain yang membantah, melakukan al-fahas, melakukan tapisan. Imam Al-Iji, Aduddin, Al-Imam Saifuddin Al-Amidi, sehinggalah sampai kepada zaman Al-Imam Al-Razi rahimahullah. Al-Asy'ariyah adalah satu mazhab. Mazhab adalah satu, boleh kita panggil konstitusional, yayasan. Ianya adalah satu institusi. Ianya bukan berkisar tentang satu orang peribadi. Mazhab Al-Asy'ariyah bukan tentang apa kata Imam Asy'ari. Mazhab Al-Asy'ariyah adalah tentang apakah pendirian Imam Asy'ari yang membantu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah usul Imam Asy'ari yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Imam Al-Asy'ari rahimahullah membuka satu ruang yang besar. Selain daripada akidah ini, kita tengok apa salaf cakap, apa awail cakap, apa qudama cakap. Kita mesti juga memartabatkan akal. Akal yang sahih, akal yang sarih, dan akal yang qat'i. Bukan akal ahli falsafah Yunani yang menyimpang, tapi aksioma-aksioma akal yang qat'i dan disepakati oleh manusia. Datangnya Imam Asy'ari menulis Risalah fi Istihsani Al-Khawd fi Ilmi Al-Kalam. Betul? Menandakan bahawasanya legasi Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah itu yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semestinya mazhab yang mementingkan aspek nukilan. Nukil. Bila mazhab tu dia mementingkan nukilan semata-mata, muskil.
Itu yang jadi terpaksa ithbat ad-dars. Dars ni gigi geraham. Gigi geraham. Allah ni anak tekak. Ah. Anak tekak. Bahkan Harb al-Kirmani dalam kalangan Hanabilah lah untuk akademik. Sampai kepada ithbat anna Allah yaqra'ul Quran surah Taha wa Yasin. Surah Taha Yasin fil jannah min fihi, daripada mulut Allah Subhanahu wa taala. Padahal tak ada hadis pun yang kata Allah ada mulut. Adalah hadis yang kata Allah Subhanahu wa taala ada. Hadis tu dalam hadis tu cakaplah ada daras, gigi geraham, ada lah, anak tekak. Macam-macam diriwayatkan. Kalau manhaj ahli sunnah setakat nukil macam tu, mungkin hari ni memang Tuhan tu jadi macam apa yang Ustaz Azin dengar lah tadi. Maksudnya orang akan percaya Tuhan macam yang Ustaz Azin dengar tadi tu lah. Betul-betul? Tapi adakah akidah Islam tu sekadar nukil-nukil daripada orang lama? Tidak. Akidah Islam nukil daripada orang lama dengan nukilan yang baik. Tapisan, saringan. Mana sahih, mana dhaif, mana maqbul, mana mardud. Dan Imam Ibn Furak melaksanakan ini dengan baik dalam sebahagian kitab-kitab beliau. Contoh hadis-hadis yang sekarang diterima baik. Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari Jumaat di dalam syurga akan yatajalla ataupun kashafa an hijabihi di atas gunung Kafur putih di pasar syurga setiap hari Jumaat. Maksudnya setiap hari Jumaat hari syurga akan dapat ru'yatullah. Allah Taala singkap hijab dia, boleh tengok. Tidak ada yang menghalang antara ahli syurga dengan Allah Taala melainkan ridaul kibriya fi wajhi, selendang kebesaran daripada di wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Furak rahimahullah kata hadis ni kalau ikutkan ilmu ilal, ilmu hadis dhaif, munkar. Kaif? Macam mana boleh diterima ilmu dhaif, hadis dhaif dalam akidah? Macam mana? Inilah seruan al-Asy'ariyah. Inilah seruan al-Asy'ariyah. So oleh kerana khalq wa af'al ibad ini mengandungi nukilan-nukilan daripada salaf berkenaan dengan apa tanda Jahmiyah? Jahmiyah adalah laisa 'alal arsy syai'un. Tidak ada atas arsy sesuatu apa pun. Kan? Okey, dari atas sudut nas-nas salaf ini mesti difahami dengan konteksnya yang tertentu, yang khusus. Guru Ustaz Syanizar Hamadi ada tulis. Status yang bagus pasal benda ni. Kenapa salaf banyak ithbat? Allah Ta'ala fawqal arsh, Allah Ta'ala 'alal arsh, Allah Ta'ala 'alal arsh, Allah Ta'ala iyad, wajah dan sebagainya. Dua sebab. Yang pertama kerana mereka lawan Jahmiyah. Jahmiyah ketika itu kata Allah fi kulli makan. Mereka tak lawan Asy'ariyah. Asy'ariyah belum ada kat situ kan. Nah. Buat apa nak ada? Asy'ariyah ni ada untuk bantu salaf sunnah. Teruskan legasi tu. Macam Tengku Razali lah. Betul? Tim B, Tuan Mahathir lawan dengan tim B. Dia kena faham. Mengulas sejarah ni orang kena faham. Bila dah UMNO baharu dah diwujudkan, Semangat 46 tu, macam mana? Tak tahu. Kuli masuk balik, betul-betul? Kan? Sama juga. Ketika itu buat apa nak ada mazhab nama Al-Asy'ariyah? Imam Asy'ari belum lahir. Bila ada keperluan adanya mazhab yang bernama Al-Asy'ari, kerana dialah yang terkehadapan membantu, mendukung, membela sunnah dan as-salaf dengan manhaj ilmu yang tersusun dan sistematik. Jadi, kenapa? Kerana ketika itu Jahmiyah mengatakan Tuhan di mana-mana. Untuk membantah tesis dan kepercayaan Jahmiyah ketika itu, para ulama salaf melihat nas mengatakan Allah alal arsh. Itlaqat. Maksudnya nas punya itlaq. Lafaz nusus alal arsh. Kita kekalkan alal arsh. Jangan kata Tuhan di mana-mana. Kekalkan seperti itu. Imraruha kama ja'at bila kaifin. Jangan ada apa-apa tiba Tuhan di mana-mana. Setia dengan lafaz syarak. Sebab tu para salaf begitu tegas.
alal arsh. Alal arsh. Setia dengan lafaz Quran, bukannya dengan lafaz yang direka oleh falasifah. Satu. Yang keduanya adalah kerana pada zaman tersebut para salafus salih berhadapan dengan ahli kalam yang ekstrim dalam kalangan falasifah, dalam kalangan Jahmiyah yang mentaktil, yang kata Tuhan ni tak ada sifat langsung, kerana terpengaruh dengan pendapat Plato, Aflatun. Aflatun ke Aflutin? Aflutin? Plotinus. Plotinus. Ya kan, Plotinus. Plotinus of Alexandria. Aflatun, Plato. Plato dalam salah satu dia punya Allah alam dialog, tak silap. Dia kata Tuhan mesti basit. Basit bila kita terjemah dalam bahasa Inggeris mesti simple. Antara muqtada simple tersebut adalah Tuhan tak boleh ada any attributes. Tuhan tak boleh ada Sifat. Berlawanan dengan itu, salaf menggencarkan Allah ada sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu sami'un basir. Fa'alun lima yurid. Bal yadahu mabsutatan. Litusna'a ala 'aini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kerana itu salaf menggencarkan gerakan itsbat. Kerana ketika itu al-malahidah, kelompok-kelompok yang menyimpang daripada kalangan al-falsafah hendak menafikan eksistensi Tuhan, kewujudan Tuhan dan esensi ketuhanan. Dia dah ke arah pantheism ataupun panentheism. Tuhan tu tak ada zat yang satu. Tuhan tak ada zat yang satu. Tuhan boleh jadi menjelma dalam pokok. Tuhan boleh jadi menjelma di kerusi, menjelma di mana-mana sahaja. Jadi itu adalah akidah ketika itu. Datangnya salaf setia dengan lafaz syarak untuk menegaskan Tuhan ada sifat dan Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan ada wujud dan dimensinya bukan sama macam makhluk. Dia ada dia punya dimensi yang tersendiri. Dia ada wujudnya tersendiri. Tempat. Dia ada kewujudannya tersendiri. Bukan tempat macam mana tempat makhluk. Itu adalah ijtihad salaf ketika itu. Ijtihad salaf ketika itu. Mereka anti takwil kerana kemaslahatan ketika itu. Takwil didalangi oleh ahli Mu'tazilah, ahli falsafah al-Jahmiyah. Sebab itu bila berubahnya zaman, Al-Imam Ibn Asakir rahimahullah dalam Tabiin Kadhib al-Muftari, beliau berkata alangkah bijaknya seorang Muslim itu, Sunni itu, umpama dia melihat di satu wilayah Ali dicela, Uthman disanjung. Dia baca fadail tentang manaqib tentang Sayyidina Ali. Ketika dia melihat di Basrah, Uthman dicela, Ali disanjung. Dia membaca tentang manaqib Sayyidina Uthman. Keperluan tempat. Imam Ibn Asakir mengatakan, Imam al-Asy'ari wa man tabi'ahum wa man naha nahwahu. Seperti ini. Ketika nampak keperluan isbat, kita isbat. Ketika nampak ada keperluan takwil, takwil kerana ia juga wajah yang diizinkan. Ianya wajah yang diizinkan. Diizinkan oleh siapa? Salafus salih, macam kita telah sebut dalam episod sebelum tadi. Diizinkan oleh siapa? Imam al-Asy'ari sendiri izinkan. Salah satu riwayat daripada beliau, takwil dinukilkan oleh Imam al-Baqillani, dinukilkan oleh Imam Ibn Furat, dinukilkan, terpelihara semua nukilan itu daripada para salaf salih dan para mutaqaddimin Asy'ariyah. Jadi Ustaz Azim, zaman Imam Al-Mizzi, kita dah ada macam-macam aliran yang berevolusi, yang mengelirukan orang dengan istilah-istilah. Mereka berselindung di sebalik isbat. Seperti fahaman Al-Karramiyah
Mereka berselindung di sebalik Allah alal arsh. Allah lahu yad. Allah lahu wajh. Allah lahu al-ainain. Allah lahu. Mujarrad mereka sebut je, yang mana Imam Al-Ghazali pernah naskan manusia ini memang fitrah dia tak boleh terima benda yang tak berjisim, tak berara, tak berjauhar, dia tak boleh nak macam mana. So ramai orang terpedaya, terikut dengan Tuhan yang lebih dipersonifikasikan di atas manhaj anthropomorphism, tajisim. Tuhan yang dibayangkan seperti jasad dan mempunyai indera seperti manusiawi. Orang lebih terima. Lepas tu kita tengok orang awam sekarang, bayangkan Allah peluk, Allah rindu kita. Sebab dia orang berasa lebih dekat dengan zat seperti itu. Itu orang awam. Semoga Allah memaafkan. Tak apa, Allah akan maafkan. Seperti mana difatwakan oleh Imam Ibn Mulaqin dan Imam Ibn Jama'ah, Allah Ta'ala maafkan orang awam yang ada itlaqat, tajsim dan tasbih. Allah maafkan di akhirat kelak. Sebab kalau perbahasan dari sudut ilmiah, ittiba' sunnah, ianya dilarang. Mumtani', mamnu'. Bila Karramiyah datang, ulama al-Asy'ariyah zaman tersebut, ala ra'si ma subki, taqi subki rahimahullah, melihat kemaslahatan pada tafwid ke takwil, isbat ke takwil? Takwil. Kerana berevolusinya mazhab-mazhab ahli bid'ah, bukan setakat ta'til, tasbih wa tajsim. Jangan nafikan berlaku tasbih dan tajsim. Ada. Buka buku Milal wa Nihal Syahrastani. Buka buku Ibn Hazm Milal wa Nihal juga. Buka apa pun buku berkenaan dengan tarikh al-aqaid wal firaq wal nihal wal madhahib. Kita akan lihat adanya mazhab al-musyabbihah wal mujassimah. Dalam kalangan Syiah ada, dalam kalangan Khawarij ada, dalam kalangan Hanabilah ada, yang terpengaruh dengan perkara seperti ini. Bahkan ditahzir oleh Hanabilah yang lain. Jadi para imam Asy'ariyah ketika itu melihat substance, intipati dalam khalqah af'al ibad ini berupaya untuk disalah tafsir dan disalah fahami. Sebab tu dia orang bawa Cekup Imam Al-Mizi, bawa untuk detain sekejap, dipenjarakan kejap, maslahat. Apa nak pelik? Kan? Apa nak pelik pada perkara ini berlaku? Walaupun Imam Al-Mizi Asy'ariyah, sesama Asy'ariyah sendiri ada berlaku perbezaan pendapat, ada berlaku perbezaan approach, berlaku perbezaan pandangan. Al-Imam Al-Qadhi Abdul Jalil Al-Qasri rahimahullah, tokoh muhaqqiqin Asy'ari, tokoh sufi. Mu'tamad Asy'ariyah kata sama' basar bertaalluk dengan mawjud. Ma'dum taalluk tak? Tak taalluk. Mu'tamad, betul tak Ustaz? Ahli Sunnah Asy'ariyah. Tapi Sayyidi Abdul Jalil Al-Qasri rahimahullah, ikhtiarat beliau Al-Qasri, sama' dan basar Allah taalluk bil ma'dum al-mumkin. Mukhalafah tak mu'tamad? Mukhalafah. Mukhalafatul mu'tamad. Dan Al-Qasri kata terang-terang nas dia, wastinadi li hadha mimma kushifa anni. Dalil ke apa? Kasyaf. Mu'tamad. Kasyaf ilham hujah ke bukan? Hujah. Mu'tamad kasyaf ilham hujah ke bukan? Syekh Islam Zakaria Al-Ghayatul Usul. Bukan hujah, betul tak? Bukan hujah. Sayyidi Abdul Jalil Al-Qasri kata, apa yang saya nampak daripada kasyaf dan awliya Allah nampak, ta'alluq sama' basar Allah kepada ma'adum al-mumkin pun boleh. Lawan mu'tamad. Kasyaf. Apa yang As-Sanusi kata? As-Sanusi rahimahullah, Al-Imam Al-Azim,
Asy'ariyah. Masalusi kata memang ia mukhalafah mu'tamad, tetapi bila wali Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan satu nas, awak tak boleh menafikannya secara mutlak kerana dia nampak nur Allah tatkala kita melihat nur Allah pada kemalapan dan zulumat. Nampak tak? Dalam kalangan Asy'ariyah ada beza tak? Ada perbezaan. Apa masalah untuk Imam Mizzi rahimahullah, wali min awliyaillah, tak baca kitab Mu'tamad Asy'ariyah, dia baca kitab Khalqafan Ibad? Tak ada masalah, dia boleh buat. Dan apa masalah pun ulama-ulama Asy'ariyah halang Imam Mizzi kerana lihat maslahat ketika itu. Apa masalah? Tak ada masalah. Bahkan betul. Apa kerana Imam Mizzi buat semua jadi betul? Tak. Imam Asy'ariyah buat atas dasar masalah juga. Para sahabat Asy'ariyah di Damsyik ketika itu buat atas dasar maslahat umat, menjaga manhaj agar tidak ada sebarang penyelewengan, penyimpangan, kesalahfahaman. Tak nak nanti orang-orang jahil kata hujah tu Mizzi baca. Kerana itu adanya sistem tauliah sekarang. Betul tak betul? Ada Pahang dah buat penyelarasan kitab-kitab dibaca di Masjid dan Surau. Baca kitab lain salah ke Ustaz? Tak Tak salah, tapi kenapa penyelarasan terlibat? So jaga manhaj. Jaga manhaj. Pemerintah berhak tak? Okey, kalau tak buat, kalau tak baca kitab-kitab ni, saya akan kenakan denda penalti, bawa mahkamah syarah. Boleh tak pemerintah buat? Boleh, tak ada masalah. Taqidul mubah. Boleh. Kerana apa? Maslahat. Semua ni ijtihad, ruang lingkup ijtihad. Jangan jadikan isu ni simplistik macam tengok tu tangkap Al-Mizzi. Benci salaf lah. Benci akidah hadis lah tu. Tak semudah itu tuan-tuan. Tak semudah itu. Siapa yang jujur, yang lihat kepada semua riwayat daripada Imam Asy'ari, tahu apa masalah? Masalah ifbat je lah. Yang tak naknya adalah kata Tuhan duduk, Tuhan boleh jadi ada jisim, tasbih ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ini masalah. Kita kena komitmen dengan Ahlus Sunnah. Tajsim nafi sepenuhnya, tasbih dia nafi sepenuhnya. Allah bukan jauhar, bukan arad. Itu yang menjadi satu perbahasan yang mendalam, yang perlu diperhalusi dan diketahui dengan baik. Benda ni tak mudah. Siapa yang masuk ke dalam ruang ini dan menyatakan dengan begitu simple dan mudah, dia telah menzalimi banyak pihak. Dan Allah tidak suka kezaliman. Allah menyukai keadilan walaupun daripada orang kafir. Allah membenci kezaliman walaupun daripada seorang Muslim. Kata Imam Ibn Taymiyah. Jadi itulah kenapa Khalqafan Ibad ini ketika Imam Mizzi baca detain, ditangkap, ditahan. Isunya isu menjaga wahdatul ummah, perpaduan umat. Umat lebih penting berbanding individu. Itu satu sudut yang menjelaskan kenapa saya kata kitab Khalqafan Ibad tidak menjadi kitab Asy'ariyah. Iaitu kerana ia bukan kitab mu'tamad. Kerana ia bukannya satu kitab yang mu'tamadah, yang dijadikan panutan utama dalam pengajaran, dalam penulisan syarah, dalam penulisan hasyiah. Kerana standard dalam pembukuan silibus manhaj ada dia punya metodologi, ada dia punya format. Dan kita Khalqafan Ibad tidak menuruti format tersebut. Imam Bukhari menulisnya format membantah satu kelompok yang khusus pada zaman yang khusus. Ada latar khalfiyat yang khusus. Ada situasi yang khusus. Semua ni perlu diketahui terlebih dahulu. Baru kita tahu kehendak sebenar Al-Bukhari. Manhaj sebenar Al-Bukhari. Rahimahullah. Tak adil untuk kita buat simplistik. Untuk kita katakan Al-Bukhari sama isbat istiwa. Asy'ariyah tak isbat istiwa. Asy'ariyah lawan Bukhari. Asy'ariyah lawan Salaf. Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Itu sifat yang sedang diketengahkan. Semoga Allah menggagalkan usaha tersebut. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya Ustaz. Jadi saya rasa terima kasihlah Ustaz atas penjelasan yang... Sebelum Ustaz mengakhiri, saya minta sikit boleh Ustaz? Ustaz. Oleh demikian, kita Mu'tamad Asy'ariyah ini diketahui. Maklum. Tanya pelajar-pelajar ilmu. Boleh tak kita belajar mazhab Syafi'i Ustaz? Kita terus baca kitab Al-Um. Boleh tak?
Boleh tapi tak ikut ni lah, tak ikut manhaj ilmu lah. Betul? Dan menjadi tak? Pandai tak dia dalam fiqh? Tak Confirm tak? Betul? Confirm tak? Berdasarkan hukum adat lah? Tak. Betul? Tak. Macam tu lah sama. Awak belajar manhaj, akidah, awak baca Sab Khalq Af'al Ibad. Ia salah satu buku yang menjadi sumber bagi At-Talaqqi wal Istidlal Syairah. Tapi ianya bukan muktamad dalam mazhab, pembelajaran dan pegangan yang telah ditapis dan telah disaring. Yang telah ditapis disaring kitab-kitab Imam Sanusi. Betul? Kitab-kitab Al-Imam Al-Laqani, Al-Imam Al-Bajuri, dan juga dalam tradisi Al-Maturidiyah. Betul? Dan juga kitab-kitab para a'immah dalam tradisi Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Ada kitab yang khusus. Ada kitab yang khusus. Anda belajar. Kemudian baru naik At-Tahawiyah. Antara yang saya tak setuju juga adalah ajar Tahawiyah depan orang ramai. Nasib baik Tahawiyah tu ada nafi jihad daripada Allah SWT, wal adawat, wal arkan, wal hudud. Kan? Tahawiyah ni kitab tinggi. Al-Fiqhul Akbar, kitab tinggi. Walaupun dipes. Tapi nak faham ibarat dalam dia tu memerlukan kepada pelbagai premis, pelbagai fakta, pelbagai latar maklumat, supaya apa yang kita faham sama macam ulama tu faham. Baca, semua orang boleh baca. Terjemah, semua orang boleh terjemah. Ada AI, bayar bulan-bulan 40 lebih ringgit. Terjemahkan untuk saya, boleh baca. Sama tak dengan orang yang belajar betul-betul, tahu ilmu alat, tahu ilmu akidah, tahu ilmu suri dan baca? Sama? Tak sama. Semua orang boleh baca buku, tak payah buku fizik tinggi lah, kuantum tinggi lah. Buku Genesis Zamir Muhyiddin tu, semua orang boleh baca. Cuba jelaskan balik kat saya. Saya tak baca. A plus MC kuasa 2. Cuba jelaskan pada saya. John Dalton punya atom. Proton. Photon dalam tu. Neutron. Apa? Neutron. Elektron. Zarah. Planck. Terangkan pada saya balik. Semua orang boleh beli, semua orang boleh baca. Baca macam tu. Istawa. Oh, istawa ni semayam. Semayam ni duduk. Macam tu lah. Simplistiknya orang baca. Begitulah Khalq Af'al Ibad. Dia memerlukan kepada macam-macam alat untuk faham, untuk menyapis menyaring kalam Bukhari, untuk faham sebenar-benarnya. Orang awam tak mampu buat benda macam ni. Kenapa kita buat? Kerana kita kesian dengan orang awam. Itu je. Tak boleh. Tak boleh. Dan kita kesian dengan orang awam. Kalau awak pergi ke tempat yang salah dengan alat yang tak ada. Natijah yang salah. Kita tak halang baca Khalq Af'al Ibad. Baca. Ketika awak sudah layak membaca dia. Kita tak layak, larang baca Al-Um. Baca. Setelah awak layak membaca Al-Um. Betul tak betul Ustaz Azin? Setelah awak Fathul Wahab, Fathul Jawad, Fathul Qarib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Settle. Minhaj. Settle. Majmu' belajar. Fathul Aziz belajar. Wasit belajar. Nihayatul Matlab. Settle. Bahrul Mazhab. Settle. Hawil Kabil Mawardi. Settle. Naiklah. Muhtasar Muzani. Muhtasar Buaiti. Settle. Naiklah Lum. Itu salahnya. Awak tak mematuhi prosedur. Itu awak tak layak. Nak jadi counter bangunan ambil SCCA lah. Kau gila nak baca Khalq Af'al Ibad terus. Pakcik pencen, makcik pencen kau suruh baca Khalq Af'al Ibad. Suruh baca Al-Um. Oh, kita ni tak ikut mazhab Syafi'i, kita kena baca Al-Um. Kasihanilah umat Islam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Jangan hadis tu kata mudahkan. Baca. Macam mana faham, macam mana lah faham. Tak boleh lah macam tu. Itu bukannya amanah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan amanah ilmu. Jadi, kitab-kitab Mu'tamad Tadris beza dengan kitab-kitab seperti ini. Itu mesti difahami dimensi yang perlu dijelaskan kepada orang awam. Allahu a'lam. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan yang amat padat lah saya kira. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan, yang dijelaskan hari ini bermanfaat untuk semua insyaAllah. Jadi saya rasa sampai sini untuk sesi kita, untuk episod kita kali ini. Untuk siri kita pada hari ini, insyaAllah kita jumpa pada next siri yang akan datang insyaAllah. Kekallah bersama kami insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.